Matematik tahun 3 muka surat 42. Aktiviti 2. Soalan 1. Bahagi. Tulis jawapan dalam petak kosong. Soalan A. 600 bahagi 3. Jadi kita bahagikan. Jadi dalam sifar 3 ada tak 6? Ada. Jadi kita akan dapat 6. Iaitu 3 darab 2 sama dengan 6. 6 tolak 6. Kita akan dapat kosong. Lepas tu, kosong yang ni akan turun ke bawah. Sifar 3 ada tak kosong? Tak ada. Jadi kita letak kosong yang bawah. Lepas tu, kosong dekat atas. So, kosong tolak kosong, kita akan dapat kosong. Lepas tu, kosong yang ni pula turun ke bawah. Sifar 3 tak ada kosong, jadi kosong. Jadi, jawapan atas kita letak kosong juga. Kosong tolak kosong, kita akan dapat kosong. Jadi, jawapannya adalah 200. Soalan B. 840 bahagi 6. 840 bahagi 6. Sifar 6 ada tak 8? Tak ada. Kita ada 6 je. Iaitu 1 darab 6 sama dengan 6. 8 tolak 6 kita akan dapat baki 2. 4 ni akan turun ke bawah. Lepas tu sifar 6 ada tak 24? Ada. Iaitu 4 darab 6 sama dengan 24. Jadi 24 tolak 24 kita akan dapat kosong. Lepas tu kosong yang ni akan turun ke bawah. Sifar 6 tak ada kosong, jadi kita letak kosong. So yang atas juga kita letak kosong. Kosong tolak kosong sama dengan kosong. Jadi jawapannya adalah 140. Soalan C. 5004 bahagi 9. 5004 bahagi 9. Sifar 9 ada tak 5? Tak ada, betul tak? Jadi kita boleh bahagikan terus dua nombor, iaitu 50. Iaitu sifar 9 ada tak dekat 50? Ada, tapi 45. Jadi kita letak dekat sini 45, iaitu 5 darab 9 ataupun 9 darab 5 sama dengan 45. Jadi 50 tolak 45, iaitu kosong tolak 5 tak boleh. Jadi kosong yang ini kena pinjam sebelah daripada 5. Iaitu 5 akan jadi 4. Kosong yang ini akan jadi 10. 10 tolak 5 kita ada baki sebanyak 5. Jadi kosong yang ini turun ke bawah. So semacam tadi juga 45 juga, iaitu 9 darab 5 sama dengan 45. So macam tadi juga, iaitu kosong ni kena pinjam sebelah daripada 5. 5 jadi 4. Kosong akan jadi 10. 10 tolak 5 kita akan dapat baki 5. 4 yang ni akan turun ke bawah. Dalam sifar 9 ada tak 54? Ada, iaitu 6. 5 darab 6 sama dengan 54. Jadi jawapannya adalah 54 tolak 54 kita akan dapat kosong. Jadi jawapannya adalah 556. Soalan D. 750 bahagi 10. Jadi kita boleh hapuskan saja sebab ini 10. Mudah sikit kan. So 750 bahagi 10 sama dengan, kita boleh hapuskan kosong. Kosong. Tinggal lagi 75. Jadi jawapannya adalah 75. Soalan E. 3500 bahagi 100. 3500 bahagi 100. Jadi kita boleh hapuskan terus kosong yang 2 kosong. 2 kosong bawah. Atas 2 kosong. Okey. Yang ni. Tinggal lagi 35. Jadi jawapannya adalah 35. Soalan F. 8000 bahagi 1000. 8000 bahagi 1000 sama dengan. Jadi kita boleh hapuskan 3 kosong dekat sini. 1, 2, 3. Atas juga 3. 1, 2, 3. Jadi tinggal lagi 8. Jadi jawapannya adalah 8. Soalan kedua. Kira lengkapkan jawapan. Soalan A. Berapa bahagi 10 sama dengan 38? Jadi untuk kita nak jawab soalan ni, kita boleh nampak dekat sini, ini ada tempat kosong, betul tak? Kita tak tahu berapa, tapi kita boleh terbalikkan, iaitu
38 darab 10. 38 darab 10 kita akan dapat jawapan yang ini. So, kita kira 38 darab 10 kita akan dapat 380 jawapannya. So, nak cek betul ke tak? 380 bahagi 10 kita akan dapat 38. Soalan B. Berapa bahagi 100 kita akan dapat 47. Jadi kita terbalikkan, iaitu 47 darab 100 kita akan dapat jawapan tempat kosong ni, iaitu 47 darab 100 kita akan dapat 4700. Soalan C. Berapa bahagi 1000 kita akan dapat 9. Macam tadi juga, kita nak cari jawapan tempat kosong yang ni, iaitu kita kena darabkan, iaitu 9 darab 1000. 9 jawapan darab 1000. Yang ini kita akan dapat 9000. Jadi ini adalah jawapannya.